Ni nak share dengan korang lah. Ni adapter untuk port charger. Okay. So yang kat tangan aku ni, ni. Ini aku pakai lebih 6 tahun 7 tahun tau. Ni. Dah lama. Kan. Dia punya ni masih elok lagi. Tapi salah satu port untuk USB ni dia dah rosak. Jadi nak charge untuk fast charging tak lepas lah. So ni memang dah lama lah, 6 tahun 7 tahun aku rasa pakai benda ni. Tahan dia sebab apa? Sebab dia punya kepala dia ni besi tau. Dia lambat terbakar atau lambat panas. Dia lambat lebur kan. Kalau kata yang biasa punya kan, kalau bukan besi ni, kepala dia ni bukan besi, selalunya bila dia overheat ataupun terlalu lama panas charging, dia akan lebur. Dia lebur. So memang dia tak tahan lah. Tapi yang ni memang tahan guys. Ini memang tahan. Ini dah dekat 6 tahun aku rasa. 6 tahun 7 tahun. Sebelum PKP lagi aku dah pakai. Dulu ada satu lagi pun dah rosak. Tapi dia ni memang tahan lah. Okay. So tempat dah rosak, dah tak apa-apa nak ni, aku just buang lah. Tapi yang ni dia still lagi functioning lah. Ni. Okay. Dia punya port untuk slot ni memang functioning. Aku beli yang dua. So aku saja beli dua jenis. Kan. Satu jenis yang kepala besi macam ni. Satu lagi jenis plastik. Okay. Yang ni dia selalunya dia tak tahan guys. Kan. Kalau plastik ni, nampak ni plastik ni kan, dia besi, kepala besi betul. Punat dia ni besi. Okay. Tapi dia punya kat sini ni plastik. So selalunya bila dia terlalu panas, cas, dia akan leder ataupun lebur. Dia akan terbakar kat sini. Dia akan hangit lah. Hangit, dia panas, dia memanas, dia akan leder lah. Orang Jawa cakap leder. Ataupun cair. Dia bila cair benda ni, dia rosak lah. Okay. So ada gambar semalam aku ada tunjuk macam tu lah. So yang satu lagi ni jenis kepala besi. Okay. So kepala besi ni memang selalunya dia tahan lah. Dia tahan dekat sini. Okay. Kat sini dia tahan. Tapi bergantung pada fungsi yang ni pula lah. Kalau kata yang ni tahan lama, okey je. Tapi yang paling penting yang ni lah. Yang kepala dia ni. Kepala dia ni memang besi guys. Ni keliling ni. Tu je lah nak share kat korang. Okay guys, untuk DIY, untuk ni beli kat DIY lah. Simple je. Okay, check it out guys. Bye.